fikir-fikir sendirilah. Lagi kau cakap ada dua benda, apa lagi kau nak cakap pasal NCBL ni? Pasal NCBL lagi satu aku nak cakap. Ini the curse of the Division 2 promotions. Sebab serius babe, nampak apa namanya, kebanyakan tim-tim yang menang Division 2 ataupun second place Division 2 lepas tu dapat promotion kan. Diorang spend 1 year dekat Division 1, lepas tu because of bad management, because of diorang sendiri tak ada komitmen apa semua, tim tu akan jadi pecah, like tahap gila punya pecah. Like aku bagi contoh like Titans masuk, memang dengan ramai keluar lah apalah, and then after that dah masa diorang menang Division 2 tu, everyone's hype level memang agak tinggi lah masa tu. Tapi once dah masuk Division 1, dengan every time main pun susah nak ni, every game pun diorang mental down apa semua, some teams they cannot handle that on a certain level. Aku tak kata Titans are weak, tapi aku nak kata some teams cannot handle that pressure bila masuk Division 1. So it's a curse for me. Aku rasa kebanyakan tim yang menang waktu Division 2, kalau diorang waktu diorang menang tu diorang tak strong enough at the core, diorang tak boleh retain their players, diorang tak boleh properly pick players yang complement their original pieces apa semua, diorang tak boleh get their players to buy into the team concept, then akan pecah. Like Titans, Snipers, Quakes, siapa lagi, Hurricanes pun macam dah agak goyah sikit bila masuk Division 1. Banyak nampak macam like ada nak pecah-pecah lah apalah. Tapi ni semua I don't know the truth, banyaknya aku dengar cerita je. Ni semua khabar-khabar angin je aku cerita ni. Tapi itu aku punya point sekarang, the curse of Division 2 ni. With the exception of the first year bila kita implement Division 2 kan, yang mana time tu ATM, Phoenix dengan J3 promoted to Division 1. With the exception of that first year punya implementation kan. I think afterward it was Snipers dengan Swoosh 2. Snipers dengan Swoosh 2. Snipers kau tak boleh nak cakap diorang dah pecah, diorang still ada lagi. Dia still ada lagi. Ada perpecahan daripada original one team. One individual player yang left the team, kau tak consider perpecahan bro. Come on. Still ada like tak akan ada negative energy. There's going to be a lot of negative energy. Selalu banyak team yang not strong enough akan jadi macam tu. Kalau aku tanya aku in term of Snipers, aku rasa okay je kalau tengok kan. But then that's the team bila kau being promoted to Division 1 kan, daripada Division 2 jadi Division 1 kan. Okay, kalau kita track back balik 2010 Snipers dengan Swoosh 2. 2011 it was siapa? ATM 2011 yang bukan ATM 2011 Titans, siapa? Oh tak, Titans tahun lepas kan. Tahun lepas Hurricanes, Titans dengan Hurricanes. Bukan Titans dengan apa yang masa 2011 tu, siapa champ Division 2 time tu? Tak ingat pula aku. Tu apa pasal? Tak ingat tu. ATM kot. Oh betul lah, ATM sebab dia orang 1 year lepas tu dia turun balik, lepas tu naik balik. So ATM dengan Titan Sniper, Swoosh 2, ATM, Titan, Pegasus, Hurricanes, Quakes. So basically those teams yang daripada Division 2 promoted to Division 1 daripada sejak implementation, with the exception of implementation out of those teams yang stick cuma Swoosh 2 dengan ATM. Okay, kau dengar dulu Swoosh 2 aku main time tu, bawa masuk Division 1. Tak ada langsung ambil dia punya original player daripada tu, with exception very few, 2-3 je. ATM yang bawa masuk team tu main Division 1, sekarang yang bawa masuk team ni daripada Division 3 masuk Division 2. Dia orang tak contain the same player. Maksudnya dia orang tak retain the same player. The rest with the exception aku nak cakap pasal Quakes nanti aku akan sebut. Okay. Semua maintain dia punya same player. Lebih kurang plus minus lebih kurang. So apa yang kau boleh nampak sebenarnya actually dia punya level gap sebenarnya daripada Division 1 dengan Division 2. That level gap actually sebenarnya. Bukan nak cakap kau nak masuk top 5 pun. Kau nak survive bottom, keluar daripada the bottom 2, bottom 3 tu pun actually dah susah tu. The jump from Division 2 tu ni. Tapi kalau kita tengok this year Pegasus did okay, manage masuk top 4. Last year champion this year
same player, same core, lebih kurang juga. So Switch 2 ATM lain, Pegasus dengan Quakes. Okay, Quakes aku nak cakap apa aku cakap tadi kat kau kan. Quakes is very good team lah actually in term of now kau boleh tengok yang turun Titans dengan Hurricanes kan. Quakes maintain aku rasa lebih kurang kot the same core player. Aku pun yang ada aku kenal tu lebih kurang sama kot. But then diorang manage to survive in Division 1. So bukan curse lah sebenarnya bagi aku. It's just a matter of management lah. Korang kena tahu Division 1 dengan Division 2 level memang tak sama, jauh beza. It's betul, different level. And then kau kena sedar diri sikit. Bila kau main Division 1, kau kena tahu apa game kau boleh menang, betul. Apa game kau confirm kalah. Babe, ni memang tak tipu. Game ni kau memang tak realistic. Memang tak boleh menang. So sekarang tu kau kena ada kau punya goal kan, in term of management. Korang punya set macam mana. Kalau game ni yang kau rasa memang confirm tak boleh nak menang, apa kau nak buat sebenarnya? Kau nak bagi kau punya first 5 main 30 minit ke, atau kau nak cuba sedaya upaya, try being so hard ke apa ke. So tu pelang. Ataupun kau fikir on the long term punya goal. Faham tak? Kau bagi exposure kat kau punya bench mains, play against Division 1 punya good teamnya yang memang kau tahu tak ada harapan nak menang. But then all those 50-50 games tu kena all out lah. Baru yang betul-betul kau all out bila babi. It's like championship punya game. Macam tu actually sebenarnya kalau aku nak cakap daripada aku punya perspektif kan, bila aku bawa Phantom kan. Ada game yang aku rasa aku approach game tu, okay, this one aku nak spread aku punya minutes. 5 minit masuk, 5 minit keluar. That kind of management. Which is of course lah, semua orang beza-beza. Tak ada semua orang sama. Aku just sharing je lah kan. Itu pun kau berguru dengan Salman. Aduh, ambil 5 minit kan. Style kan. Macam tak tahu. Thank you Sush. Rushdie pun ada juga buat Phantom for Life Right. Okay. Lepas tu kau ada cakap tadi, cakap pasal kita dah habis ke pasal Curse of Division 2 ni? Habis lah. Boleh tu. Boleh kan? Tapi in summary-nya tu lah. In summary-nya, management is a very important factor lah, kalau nak naik daripada Division 2 ke Division 1 tu. Management and then also sedar diri tu lah. Division 1 ke Division 2 ke Division 3, management sangat penting. Bila kau main a 6 months punya league, management sangat-sangat penting. Individual or particular players yang kau pilih pun kena ada very good attitude. Kau jangan ambil Miranda GF dekat dalam Facebook NC community tu kan, yang dia cakap nak main tak ada transport lah, tak main petang lah apa semua. That kind of player memang kau ambil, kau takkan nampak dah. Datang 1-2 game kau tak bagi dia minutes, lepas tu memang tak akan nampak betul. Dengan emo lah apalah. Biasa lah, that kind of attitude kan. So management pun kena pandai-pandai lah macam mana nak bagi arrange minutes kan, nak jaga hati player, that kind of thing apa semua lah. Confirm nak berjuang, aku takkan gentar. Confirm bak-bak datang bila budak cabar. Confident tak bersembang, bukan niat hati nak megang.